Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafendi melaporkan secara langsung dari Melaka International Bowling Centre MIBC Aikro sempena Grand Final Kejohanan Bowling Tenpin Majlis Sukan Sekolah Negeri Melaka 2025. Hari ini menyaksikan detik kemuncak pertandingan yang telah berlangsung melibatkan penyertaan seramai 655 orang atlet pelajar dari seluruh daerah di negeri Melaka dan 56 orang murid yang layak ke Grand Final. Kejohanan Grand Final pada hari ini juga bermula dengan Circuit 1 dan Circuit 2. Mari bersama kita menyaksikan acara yang hangat dipertandingkan. Jom! Suasana di sini sangat meriah dengan sorakan penyokong dan semangat kesekanan yang tinggi. Para peserta menunjukkan aksi terbaik mereka dalam merebut gelaran juara keseluruhan. Bersama saya sekarang ialah Encik Imran bin Lamin, Pegawai Penyelaras Sukan Bowling Tenpin, Unit Pembangunan Bakat Murid JPN Melaka. Baik Tuan, apa pandangan Tuan tentang mutu pertandingan tahun ini? Pada keseluruhannya, setelah kita melaksanakan Circuit 1, Circuit 2 dan hari ini kita berada di penghujung pertandingan Bowling Tenpin MSS Melaka. Saya merasa berpuas hati dengan mutu penganjuran pada tahun ini, dan ini dibuktikan dengan pertambahan bilangan atlet yang bermain untuk tahun 2025. Daripada maklumat yang saya terima, seramai 655 orang murid daripada sekolah rendah dan menengah seluruh negeri Melaka telah terlibat dalam kejohanan pada tahun ini. Dan saya bagi pihak jabatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada sekolah pengelola, iaitu Sekolah Kebangsaan Datuk Demang Husin, yang telah mengelolakan kejohanan ini dengan begitu baik selama 8 hari. Begitu juga dengan jawatan kuasa teknikal yang telah berkumpul selumus membantu menjayakan kejohanan pada tahun ini. Terusnya, apakah harapan pihak MSS Negeri Melaka selepas kejohanan ini? Harapan kami di unit sukan Jabatan Pendidikan Melaka, kontijen Bowling Tenpin ini diharap dapat mencapai kejayaan yang kilang gemilang seperti mana yang pernah kita rasa dulu, dan memperbaiki ranking kita di peringkat kebangsaan. Pada tahun lepas kita berada di ranking 11 dengan pungutan 1 pingat perak dan 2 pingat bronze. Jadi saya nampak atlet-atlet yang bertanding pada hari ini dan beberapa hari yang lalu menunjukkan peningkatan yang agak baik, dan untuk membawa cabaran negeri Melaka di majlis kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia yang akan berlangsung nanti, insya-Allah. Baik, terima kasih Tuan kerana sudi bertemu ramah bersama kami. Kepada semua peserta dan pemenang, teruskan menyokong pembangunan sukan di peringkat akar umbi. Saya Syafendi Rosni, DHTV melaporkan MIBC Aikro Melaka.